Okay guys, Assalamualaikum dan kembali lagi ke YouTube channel Teku. Kalau korang follow channel aku betul-betul, kalau korang perasan yang aku dah pun sembang pasal Redmi GT80 Pro sebelum ni. Aku dah pegang, aku dah buat benchmark, aku compare dengan iPhone. Cuma waktu tu aku tak boleh nak tunjuk dia punya design, tak ada kotak rasmi dan specs lain pun aku tak boleh nak sentuh. So this time aku boleh sembang lebih banyak sebab dekat tangan aku kali ni adalah kotak rasmi untuk Redmi GT8 Pro guys. So jom kita sembang apa specs dia dan apa feature-feature baru dia yang aku rasakan dapat menaikkan lagi nama phone flagship Redmi ni. Alright, let's go. Alright guys, kalau korang boleh tengok kat sini, ini perkataan yang sangat-sangat menarik, iaitu bawah ni guys. Kamera powered by Ricoh GR guys. Ricoh dah collab dengan Redmi untuk beberapa tahun yang akan datang, bermaksud Redmi sekarang dah ada boleh kata kamera sistem yang lebih complicated, lebih menarik lah compare kepada previous generation. Dan aku akan cerita lebih sikit lah pada masa yang akan datang. Just kali ni aku akan sentuh sikit-sikit sajalah pasal kamera. So, apa lagi pasal dia punya kotak Redmi GT8 Pro, Redmi AI. Belakang ni ada spek penuh tapi aku tak boleh nak share lagi. Dan ya, jom make it real. Okay, kita dapat dia punya, ini dia punya casing dia, casing warna hitam. Dan dalam dia ada sedikit design kat sini sikit. Dia tunjuk yang modul kamera dia boleh adjust. Dan ini terkeluar tadi. Dia punya screw untuk korang adjust dia punya modul kamera dia. Kejap lagi aku tunjuk. Right, untuk bahagian bawah kita akan dapat dia punya si pintu, dapat dia punya charger kat sini dan juga kita dapat dia punya kabel USB Type A ke USB Type C. Okay guys, ini dia telefon dia, Redmi GT8 Pro. Wah, korang boleh tengok design kali ni memang lain macam sikit, especially pada modul kamera dia. Modul kamera dia bentuk macam robot guys. Dan kejap lagi aku nak buka, aku nak tukar dia punya design dia lah. Dan korang boleh tengok secara overall dia, design dia ada macam ala-ala iPhone gitulah ya kan. Zaman sekarang semua phone flagship Android dah jadi macam iPhone. So kita boleh tengok flat side, flat back dengan curve edges yang agak melengkung juga ni. Kamera modul bentuk bulat dan ada bawah ni ada tulis Redmi dan juga pada bahagian atas ni ada nampak tulisan, dia tulis camera powered by Ricoh GR. Kita juga boleh tengok yang dekat modul kamera dia ada tulis 200M Hyper Image Plus. So kamera telefoto dia 200 megapiksel. So aku nak setting dulu smartphone ni, kita jumpa kejap lagi. Okay guys, dah siap dah setting Redmi GT8 Pro. Benda pertama yang aku nak buat bukan nak share specs pada korang, tapi aku nak ubah dia punya modul kamera dia guys. Aku ada accessory kat sini yang diberi nama Detachable Camera Decoration Protective Cover Set. Basically korang boleh ubah dia punya modul kamera dia. Mari kita tengok apa kita dapat. So ini dia punya casing baru untuk modul kamera bentuk petak. Okay, ini basically adalah metal dan tepi ni dia ada design, ada line warna gold sikit kat sini. Alright, so kita buka menggunakan screwdriver yang diberikan tu. Alright, screwdriver dia ada magnet so that korang tak hilang. Ini dia guys. So maksudnya ada 3 design lah, tak bulat, petak. Tak petak ini guys, bentuk robot kat sini. Personally, aku rasakan bentuk yang raw macam ni design yang paling cun lah. Korang komen sikit, cantik ke tak? Okay, kita letak yang petak ni dan kita masukkan kembali dia punya skru sebab aku takut hilang. Okay, design baru. Yang pertama dekat pasaran yang kita boleh custom modul kamera. Ada sebelum ni yang boleh custom back panel, tapi ini yang pertama lah untuk modul kamera. Okay, sekarang kita nak cerita pasal dia punya specs. Redmi GT8 Pro macam aku dah sharekan sebelum ni, gunakan chipset Android yang paling powerful iaitu Snapdragon 8 Elite Gen 5. AnTuTu score 4 juta. Dan aku dah buat benchmark sebelum ni, boleh kata sign-sign dengan iPhone 17 Pro Max. So untuk korang main game, untuk korang guna harian korang memang super lancar. Dan juga Redmi ada beritahu dia bukan sahaja single chip, tapi dia boleh kata dual chip punya sistem. Sebabkan satu chipset, yang kedua dia ada Hyper Vision Plus AI chip.
iaitu boleh kata chip display yang melancarkan lagi, especially waktu korang bergaming. So overall gaming experience tu lagi best lah dengan tambahan satu lagi chip. Dan sentuh pasal dia punya display, telefon ni gunakan display yang cukup cantik. Refresh rate dia sampai 144Hz. Kalau kita pergi pada dia punya setting dia bahagian display, boleh tengok yang refresh rate dia paling tinggi adalah 144Hz. Memang super smooth lah. Dan lagi satu aku nak share kepada korang adalah dia punya resolution. Ada pilihan untuk naikkan ke 3136x1440 mengikut REMI 2K display ataupun nama lain dia Quad HD Plus display lah. So korang punya display tu lebih crispy, lebih details lebih banyak, lebih cantik lah. Cuma dia lebih power hungry sikit. Kalau nak jimat bateri boleh tukar ke Full HD Plus punya display lah. Dan juga aku nak kongsikan kepada korang yang dia punya bezel dia agak nipis dan agak simetri jugalah untuk semua bahagian. Aku tak rasa dia bezel yang paling nipis aku pernah tengok, tapi boleh kata dalam kategori yang nipis-nipis jugalah. Okey, apa lagi aku boleh kongsikan adalah dia punya software. So, software yang digunakan oleh Redmi GT8 Pro ni adalah Redmi UI 7 atas Android 16. So macam aku dah kongsikan sebelum ni, aku boleh kata fan Redmi UI ataupun boleh kata fan ColorOS. So korang boleh tengok dia punya animation dia sekarang lebih smooth, lebih sedap, dan kalau sebelum ni dah optimize, sekarang ni lebih optimize lah. Dan juga ada macam-macam customization dan banyak benda lah korang boleh buat. AI pun aku perasan banyak juga, macam-macam AI ada guys. Aku akan ceritakan pada video review nantilah. So itu pasal dia punya software terbaru dia makin sedap. Sebab ialah kan kadang-kadang phone gaming software dia kurang sikit. Ini phone gaming yang boleh kata software yang cukup sedap. Nak kata dia true gaming phone tak adalah juga, tapi boleh kata gaming phone yang makin lengkap lah. Sebab dulu dia push lebih pada gaming sahaja. Sekarang gaming, software dan juga dia punya Ricoh GR tu. Alright, so one final thing yang aku boleh kongsikan kepada korang adalah dia punya kamera dia lah. Macam aku cerita tadi, dia datang dengan kamera telefoto. Nampak gaya periscope telefoto 200 megapiksel guys. Untuk sampel gambar aku akan kongsikan pada video review nanti. Okey, itu saja yang aku boleh kongsikan pasal dia punya specs. Tapi sebelum aku nak habiskan video ni, aku ada satu boleh kata media gift yang Redmi bagi. Redmi basically dia buka macam ni lah. Harapnya korang nampak nombor 8 kat sini melambangkan GT8 Pro. Aku pun tak tahu apa yang dia bagi ni, just kita tengok sama-sama lah. 1, 2, 3. Okay, apa tulis ni? Redmi, the end of boring flagships. Yes, betul. Sebelum ni phone flagship Redmi especially agak boring lah. Tapi kali ni sangat menarik. Ricoh GR, software dan juga dia punya performance yang solid lah. Jadi guys, itu sahaja pasal video unboxing dan sedikit first impression yang lebih lengkap lah compare kepada previous punya video. Dan juga kita ada bola nombor 8 ni, the end of boring flagship. Telefon ni sangat menarik lah. First impression, banyak benda yang aku boleh buat. Boleh tukar dia punya modul kamera, boleh main-main dia punya Ricoh GR dia. And aku dah tengok sikit tadi, cuma aku tak boleh nak kongsikan kepada korang. Aku kongsikan pada video review nanti. So boleh stay tune untuk sampel-sampel gambar yang aku yakin confirm lawa dia punya filter dan pun boleh kata dia punya film tone dia memang cun lah. So itu saja, komen sikit pendapat korang. Adakah fan-fan Redmi di luar sana macam korang akhirnya kembali menggunakan phone flagship Redmi, ataupun korang masih lagi tak suka phone flagship Redmi? Komen je lah. Jumpa lagi pada video akan datang. Saya Fatati, sentiasa happy. Bye bye.